Dia kata hak Zuhri ambil daripada Urwah, dalam tu Urwah ada cerita. Dia ambil daripada Umran. Bila Sayyidina Uthman selesai ambil air sembahyang tu, Sayyidina Uthman pun kata, "Menakkah aku nak cerita ke kamu satu hadis? Kalau tidak sabit kerana satu ayat Quran ni ada, aku tak cerita kepada kamu." Apa dia? Dia pun royak lah, iaitu sesiapa Nabi SAW bersabda, sesiapa yang ambil air sembahyang dengan mengelokkan air sembahyangnya, lepas tu dia sembahyang, akan diampunkan dosa di antara dia dengan sembahyang hak berikut, sehingga dia mengerjakan sembahyang itu. Urwah pun kata ayat tu ialah ayat innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda dan seterusnya. Tu dia nak cerita kepada dia. Ni kita bahas hak ni dulu. Hak ni dulu. Dia nak ceritanya Ibnu Syihab ambil daripada dua orang tok guru ni, Ibnu Syihab, iaitu yang pertamanya Atha bin Yazid. Dalam riwayat hak Atha tu, dia ambil daripada Atha tu tak ada sebut ni ayat ni, tak ada sebut. Sayyidina Uthman tak ada kata aku nak cerita satu hadis, kalau tidak sabit satu ayat ni aku tak cerita ke kamu. Lepas tu dia pun bacalah. Itu tak ada dalam riwayat hak daripada Atha. Tapi riwayat hak Ibnu Syihab ambil daripada Urwah ada sebut ni. Kedua-duanya boleh pakai. Dia sebab perawi ni kadang-kadang dia merengkaskan cerita. Dia merengkaskan cerita. Bahkan dalam riwayat Malik, Imam Malik pula, dia ada sebut ayat yang Sayyidina Uthman baca ni bukan hak ni, tetapi ayat lain. Kerana ayat tu ada ayat tu lah, kira-kiranya dia cerita hadis ni, kalau tidak dia tak cerita. Gapo dia ayat tu? Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Tu ayatnya, bukan ayat ni. Semuanya betul berlaku, boleh berlaku. Semuanya boleh berlaku. Dan Sayyidina Uthman ada kata berlaku. Tak apalah. Basuh 3 kali. Ya, Sayyidina Uthman kata begitu. Kalau tidak sabit ada satu ayat ni, buat apa? Mana ayat ini, kalau ayat hak ni, hak dalam ni, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda, maka kesesuaiannya lagu mana? Dia tahu satu hadis daripada Nabi SAW. Itu pun satu ilmu. Kalau dia tak ayat tu sampai ke mati, makna dia susuk ilmu. Sedangkan ilmu Nabi ni bukan untuk dia seorang, untuk umum. Jadi dia takut termasuk dalam ayat ni. Ayat ni kalau termasuk dahsyat benar lah. Tapi Imam Bukhari biasalah dia mari ayat ni dia tidak habis. Dia reka gitunya. Sebab dia kira orang pandai-pandai dah. Dia kira orang pandai-pandai dah. Kira nak mengaji kitab dia ni orang hafiz saja dah, kira-kira dia. Hafal Quran saja. Jadi dia tak mari, dia pasal lagu tu. Dalam kitab dia ni gitulah. Tapi kalau kita ni tak ada asas benar, kena beri perhatian molek lah. Orang ada asas pun makna kena beri perhatian molek baca Bukhari ni. Apatah lagi orang tak ada asas, kena dengar molek, perhati molek. Sebab apa? Benda berat, benda payah, benda cara dia ada cara dia sendiri. Sebab itulah kita buat nota bawah ni. Saya buat nota bawah tu supaya lebih jelas. Cuba kita tengok nota 30. Yang dimaksudkan tidak berbicara, yang dimaksudkan dalam hadis ni dengan tidak berbicara dengan dirinya. Itu waktu dulu. Mana lepas pada ambil air semaya, dia pun semaya dalam keadaan tidak berbicara dengan diri, tak kecek dengan diri dia. Tak kecek lagu mana dengan diri dia. Yang tersebut di dalam hadis ini ialah tidak menuruti khayalan yang terlintas di dalam hati mereka. Bila semaya tu tak khayal. Itu maksudnya. Tak pergi kau ingat kain duk jemur kau gapo kau, tak ada. Ketika bersemayam, boleh jadi juga ia bermaksud tidak berbicara dengan dirinya tentang hal-hal keduniaan. Boleh jadi juga. Itu yang kedua. Dia semaya tu makna semaya khusyuk sungguh lah. Tidak berbicara dengan dirinya tentang hal-hal keduniaan. Kalau hal akhirat tak apa, berbicara dengan diri itu tak apa. Hal akhirat, kita baca ayat
Tuhan royak seksa berat benar ni kalau lagu ni ni. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Apa masuk dalam neraka saqar ni? Ada hak masuk neraka tu, dia kata, "Buat kita tak semaya dulu." Kita pun ingat berat sangat orang tak semaya ni. Dalam hati kita. Kita teringat lagu tu. Berat tak semaya. Tak apa hak tu. Sebab bukan hak dunia. Hak tu ada kena-mengena dengan apa yang kita baca tu. Allahu Akbar, Allah Maha Agung, Maha besar. Kecil belakang hak lain, aku tinggal belakang dah. Kita faham gitu. Tu ada tu. Berbicara juga dengan diri kita, tapi bukan hal-hal keduniaan yang ada kena-mengena dengan sembahyang. Seperti tersebut dalam hadis Tirmizi. Mana yang berkait dengan hal-hal keduniaan. Hak tu, hak talihnya. Maka tidaklah termasuk di dalamnya jika seseorang itu menuruti atau menghayati makna bacaan Al-Quran dan lain-lain yang dibacanya di dalam sembahyang. Itu tak apa. Bahkan Sayyidina Umar dia kata, "Inni la ujahizu al-jaysh fi salati." Sayyidina Umar kata, aku rancang menyiapkan tentera aku dalam sembahyang aku. Dalam sembahyang. Sayyidina Umar kata, ujahizu ni menyiapkan tentera. Mana nak buat siapa dia dulu kan? Mari terlintas dalam fikiran dia tu. Dah bahkan hak tu dia jadikan panduan tu. Mana tak apa hak tu. Walaupun dunia juga nampak, tapi dunia pun perang tu dunia kerana agama Allah tu. Dunia yang berkait dengan akhirat, hak tu tak apa lagi. Hak jadi maksud berbicara dengan dirinya di sini, kecek dengan diri sendiri hak tak leh ni, maknanya duk khoyak kosi lah. Duk khoyak kosi. Duk khoyak kosi. Ikut erang. Ikut erang. Kalau hak telitah mari tu kita tolak, tak apa hak tu. Ni ikut erang. Ikut erang tu jadi panjang. Panjang. Lagu tu. Itu maksud berbicara dengan dirinya, hak tak boleh. Itu nota 30. Nota 31 hak berkait dengan Sayyidina Uthman kata tadi. Apa yang aku nak cerita ni? Kalau tidak sabit ada satu ayat aku tak cerita ni. Ayat mana? Dia pun dalam riwayat lagi itu, riwayat daripada Urwah ada sebut. Inilah innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda dan seterusnya. Maksudnya sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan yang nyata dan petunjuk. Sesungguhnya kami menerangkannya kepada sesudah kami menerangkannya kepada manusia di dalam kitab suci. Mereka itu dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh sekalian makhluk. Itu besarnya dosa menyembunyikan ilmu Allah. Hak dalam kitab suci, hak Allah wahyukan. Hak Nabi SAW ni, hak Quran tu memanglah wahyu. Hak tidak Quran pun wahyu juga. Kalau susuk tu pun dia kira salah juga. Tak apa dah. Ayat ini asalnya turun berkenaan dengan pendeta-pendeta Yahudi yang sengaja menyembunyikan kepada manusia berita gembira yang Allah berikan kepada yang berikan di dalam kitab Taurat tentang Nabi Muhammad SAW. Tetapi Sayyidina Uthman memakainya dalam arti yang umum, merangkumi setiap orang yang menyembunyikan kebenaran. Antara kebenaran yang tidak harus disembunyikan ialah hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana ia juga merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tindakan Sayyidina Uthman ini juga menjadi salah satu dalil bagi satu kaedah yang masyhur di dalam usul tafsir dan diguna pakai oleh semua ahli tafsir, berbunyi al-ibratu bi'umumil lafz la bi khususis sabab. Ni kaedahnya. Mari sini. Yang diambil kira daripada Al-Quran itu ialah umum lafaznya, bukan sebab atau latar belakangnya yang khusus. Bukan. Maknanya Sayyidina Uthman faham gitu. Ulama-ulama kemudian ni buat kaedah ni dia ambil mana? Dia ambil mana? Salah satunya dia ambil daripada tindakan Sayyidina Uthman. Padahal ayat ni berkenaan dengan puak-puak padri Yahudi. No. Tapi dia tidak pakai dengan makna khusus tu. Sebab ayat ni orang-orang yang menyembunyikan apa yang Allah turunkan berupa keterangan-keterangan yang nyata. Umum tu. Walaupun dari segi latar belakang dia turun ayat tu berkenaan dengan hak tu. Dia boleh pakai umum. Sebab itulah ulama-ulama ahli tafsir kata
al-ibratu bi umumil lafz